Bertemu kembali. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya transformasi strategik terhadap Angkatan Tentera Malaysia ATM dilakukan sejajar konsep Angkatan masa hadapan bagi membentuk sebuah angkatan bersepadu dan berupaya menghadapi Fifth Generation Warfare. Seri Paduka Baginda bertitah Persekitaran Keselamatan Global dan Serantau sedang mengalami perubahan pesat, kompleks dan tidak menentu yang memerlukan doktrin pertahanan negara berubah seiring perkembangan teknologi. Sultan Ibrahim bertitah setiap perubahan memerlukan anjakan radikal, namun Angkatan Masa Hadapan adalah satu keperluan strategik yang wajar dilaksanakan. Seri Paduka Baginda menyeru kepada kerajaan supaya memberikan keutamaan dalam perolehan peralatan berteknologi terkini dan menyokong struktur baharu Angkatan Tentera Malaysia. Seri Paduka Baginda bertitah demikian ketika istiadat pembarisan pentauliahan diraja dan penggunaan watika tauliah pegawai kadet ATM 2026 di Dataran Panglima Tentera Darat Kem Perdana Sungai Besi hari ini. Sementara itu, Seri Paduka Baginda mengingatkan pegawai yang bakal memulakan kerjaya ketenteraan bahawa mereka adalah tonggak angkatan masa hadapan. Pada istiadat ini, Sultan Ibrahim berkenan menyempurnakan pentauliahan 566 pegawai kadet ATM yang terdiri daripada 466 pegawai lelaki dan 100 pegawai wanita.